tak sampai, tapi close control yang ditunjukkan oleh Arif Aiman. Peluang di sini untuk Malaysia dan Faizal Aziz. 4-3. Malaysia di depan. Malaysia. Anything. Bagi cross untuk mendapatkan siapa saja dalam box. Tandukan yang sangat tepat dari bola Josme. Arif Aiman untuk Malaysia. 3-2. Ingat, comeback is real. Walaupun itu adalah gol sendiri. Dan juga percubaan daripada Dukian yang menghasilkan tangkai gol yang dilakukan daripada satu gol penyamaan cantik daripada situasi mereka tidak tertekan, entah daripada mana.